So yang di rumah jangan lupa nantikan episod seterusnya di podcast yang sama, waktu yang sama. Bye-bye. And cut. Ya. Ya. Baik, baik. Makan. Tak apa. Aduh. Awak tak apa-apa ke? Belok lah. Saya tak apa, saya okey. Ni kalau cedera ni siapa tanggung? Tak ada siapa yang tanggung lah, pakcik. Saya tanggung sendiri lah. Macam tu Tak apalah. Mari semua ke sini, pakcik nak cerita sikit. Mari. Mari pakcik nak cerita. Kita ni sebenarnya walaupun bekerja sendiri, tetapi ada skim yang dianjurkan oleh Perkeso untuk orang yang bekerja sendiri macam kita ni. Asri. Selesai je kita carum, terus dah dilindungi. Saya nak tengok. Betul lah tu. Mujur mereka ni semua ada kesedaran. Latif pun sama. Apa-apa jadi, bencana alam, penyakit, SKSPS yang cover. Alhamdulillah. Tengoklah kami. Kawan-kawan, kami dah mencarum. Semua sekali dah mencarum. Ayah tengah buat live juga ke tu? Anak pakcik ingat pakcik cakap dengan siapa? Sekali bila dia tanya, pakcik pun terangkanlah. Habis semua kawan-kawannya ikut mencarum. Dia berniaga online. Baik-baik, nanti insya-Allah kita jumpa. Baik, Assalamualaikum. Nelly dah mencarum belum? Hai, Jom. Hey, Asri. Jom. Kesian lah, Chong. Tapi mujur dia dah mencarum. Ayah, OBBS mah. Don't worry. Mujur awak juga mencarum. Yelah, kita ni bukan minta tipe kemalangan kat tempat kerja. Tapi kalau berlaku, kita dilindungi. Itulah kelebihannya kan? Mari kita kemas. Habis tu, pakcik. Apa faedah dia? Faedahnya? Faedah, pakcik. Aduh. Meh, saya tunjuk pakcik. Ini faedah-faedahnya. Meh, tengok. Meh sini. Ini faedah, ada faedah kewangan, kemalangan. Ni kalau sakit ni, apa-apa emergency ni, ini pentingnya kalau dah mencarum. Ni mana awak tahu ni? Saya dah mencarum, takkan tak tahu. Baguslah dah mencarum. Datang, bang. Dia apa, bang? Bagi saya satu set. Satu set. Kejap, bang. Boleh. Sekejap, saya ambil yang baru, Ya. Aduh. Akak tak apa-apa ke? Akak-akak ni dah mencarum ke? SKSPS kan ada. Mencarum lah.